Masa. Ia bergerak terlalu pantas kan? Pejam celik, perjalanan dah berakhir. Pejam celik, kita dah kembali ke rutin biasa di rumah. Kadang-kadang, rasa macam mimpi je kita pernah menjejakkan kaki ke tempat seindah itu. Kita ambil beribu gambar dalam telefon. Tapi jujur cakap, berapa kali kita belik semula. Lama-kelamaan, memori itu tenggelam, hilang dalam cloud atau terkubur dalam galeri yang sejuk dan kaku. Sayang kan? Rasa tu perlahan-lahan pudar. Di projek Buku Merah, kami percaya kenangan terindah tak patut jadi sekadar fail digital. Kami nak anda pegang, kami nak anda sentuh. Buku di tangan ni adalah butang pause untuk masa yang dah berlalu. Masa anda di sana, tugas anda cuma satu, nikmati. Rasakan angin sejuk di wajah. Ketawalah sepuas hati dengan sahabat dan keluarga. Jangan risau tentang kamera, jangan sibuk mencari angle, kerana tim media kami ada di sana menjadi mata yang senyap, merakam setiap detik jujur, setiap senyuman spontan yang mungkin anda sendiri tak perasan. Dan hasilnya, bila buku ini sampai ke tangan anda, ia bukan sekadar album gambar, ia adalah mesin masa. Setiap halaman membawa anda kembali ke detik itu. Anda boleh rasa semula kegembiraannya, anda boleh dengar semula tawa itu. Suatu hari nanti, buku inilah yang akan bercerita pada anak cucu kita. Lihat ni, nenek dan atuk pernah sampai ke sini. Kami pernah sebahagia ini. Ini bukan sekadar percutian, ini adalah warisan ingatan. Create your legacy, travel, create legacy. Travel with Projek Buku Merah.